Class. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Lembaga Penapisan Durio dah tampil semua video. Barulah selamat. Alhamdulillah. Let's roll. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Surprise Slime. Hari ni kita nak main slime. Agak-agaknya apalah kejutan yang akan kita dapat nanti. Sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Inilah slime kita untuk hari ni. Kita ada 1, 2, 3 slime. Jom kita tengok satu persatu. Nak buka yang mana satu dulu ya? Okey, kita ambil yang ini dulu. Sekarang, jom kita buka penutup botol. Dah nampak dah slime dia. Keluarkan daripada botol. Untuk lihat apa kejutan kita pada hari ini. Slime pada kali ini adalah warna ungu. Cantiknya. Adik-adik suka warna ungu tak? Baiklah, sekarang jom kita tengok apa yang ada di dalam slime kita. Tarik. Dah nampak ekor dan kaki. Adik-adik tahu tak haiwan apa ini? Ini dipanggil badak sumbu. Di bahagian hidung ada sumbu. Disebabkan itulah haiwan ini dipanggil badak sumbu. Sekarang masa untuk main slime. Tarik. Sambil main slime, jom kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, selesai. Jom kita tengok yang seterusnya. Sekarang kita buka botol yang kedua. Okey, dah nampak slime. Sekarang kita bawa keluar daripada botol. Slime kali ni berwarna hijau. Yang ini pun cantik jugalah adik-adik. Hijau seperti daun di pokok. Baiklah, jom tengok apa haiwan yang bersembunyi di dalam slime kali ini. Adik-adik, dah nampaklah haiwan kita? Adik-adik kenal tak? Ini ialah serigala. Di badannya mempunyai bulu berwarna kelabu. Baiklah, sekarang tiba masanya untuk main slime. Selesai. Jom kita tengok slime kita yang terakhir. Tunggu apa lagi? Marilah kita bawa keluar slime yang ada dalam botol ni. Slime kali ni berwarna merah. Cantiknya warna merah ni. Ada adik-adik yang suka warna merah? Warna merah ni seperti buah delima. Sekarang jom kita lihat apa haiwan yang bersembunyi di dalam slime. Wah, dah nampaklah kaki dan ekornya. Tada! Adik-adik kenal tak haiwan ni?
Ini ialah singa. Lihatlah badannya yang gagah perkasa. Singa kita ini adalah singa jantan kerana dia mempunyai bulu yang banyak di bahagian tengkuk. Baiklah, jom kita main slime. Selesai juga aktiviti kita pada hari ini. Alhamdulillah. Kali ini kita ada slime merah, ungu dan juga hijau. Semua warnanya sangat menarik. Ini pula haiwan yang kita ada pada hari ini. Badak sumbu, serigala dan juga singa. Semoga adik-adik dapat belajar banyak benda pada episod kali ini. Jumpa lagi di dalam channel Surprise Slimy pada episod yang akan datang. Bye! Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana, insya-Allah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Ramadan ini Bersedia untuk kisah yang boleh buat satu family meleleh air mata. Allah yang satu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Nabi Muhammad ialah sebaik-baik manusia. Ramadan ini, jom cipta kisah kita sendiri. kita ajak keluarga kumpul pahala berganda-ganda. Semoga Allah terima amalan kita, insya-Allah. Durio Class. Tonton percuma sekarang. Durio Class.